Assalamualaikum dan selamat datang kepada anda semua. Selamat datang ke channel Wakman MBX. So hari ni kita akan saya nak review sikit motor ni. Bukanlah yang apa orang kata, yang lebih tahu adalah Wakman, iaitu owner kepada motor MBX 125F ni. So hari ni sebenarnya kita nak review lebih kepada cover set NOS Okay, so sebenarnya motor ni kalau korang perasan dalam video sebelum ni, motor ni kita didatangi dengan memakai cover set warna biru putih, biru putih merah macam tu. Okay, so lepas tu Wakman dapat offer yang di mana motor ni, kalau korang tengok memang stiker dia memang baik lah orang kata. Sebab benda ni adalah NOS New Old Stock. Wakman simpan berapa tahun saya tak ingat, tapi agak lama. Lepas tu bila lagi nak pakai kan, so dia pakailah cover set NOS ni. So dia terus pakai di motor dia. So macam orang cakap, dapatlah vibe rasa macam motor baru kan. Padahal motor ni tahun 1983. Tapi bila dapat naik motor macam gini kan, kalau korang tengok, ya Allah. Yelah, apa orang kata, nak cari pun bukan senang part-part motor lama ni. Tapi kalau cari insyaAllah dapat. Cari ada minat kan, macam Wakman kata. Tapi semua ni atas yelah rezeki lah orang kata. Ada orang tu dia nak let go. Owner set ni memang NOS lah, bukan repaint Kalau korang tengok dengan dia punya detail tu, rasa macam orang kata apa, memang tak tahu lah mana nak cari kalau pergi kedai motor pun tak ada lah mana nak cari cover set ni. Tapi lagi satu, untuk cover set ni dia didatangi dengan of course lah tank depan ni. Okay, tank depan, kepuk tepi ni, dengan ekor dia ni lah. Okay, sebab masa beli tu pun tak murah lah, harganya beribu lah. Kalau part lain pun dah berapa beratus-ratus, takkanlah cover set NOS ni dapat beratus tak kan. Tapi yelah, bila benda dah pakai kan, dah tak jadi NOS lah. Cumanya masa dia pakai tu rasa berpuas hati lah orang kata. Memang ambil new old stock. Ni Wakman cerita kat saya lah saya bukan buat palatau. Kalau korang nak lebih tahu, korang boleh komen. Nanti saya minta Wakman yang respon lah Wakman cerita kat saya, dia cakap owner lama dia direct cari Wakman, dia offer kat Wakman, suruh dia tanya nak beli tak cover set ni macam tu. Jadi ambil lah. Dan inilah dia terus pakai. Okay, so saya difahamkan juga oleh Wakman yang di mana yang tepi ni pun new old stock juga. Wakman dapat daripada mana saya tak pasti, tapi dapat dari overseas jugalah yang dia katakan. Macam ni, meter motor ni meter UK spec, sebab dia MPH. Kalau korang tengok kat sini, meter 90 je, tak laju mana pun kan. Ni kalau korang bawa sebelah dengan MBX ni, meter 90 ke. Korang dah 18 dah, dia baru 90. Kalau korang 19, 100 tu bezanya jauh. Betul tak? Okay, so yang ni pun Wakman kata dia dapat NOS juga, new old stock. Wakman kata kalau dia naik motor macam gini kan, dia rasa berpuas hati lah. Dapat rasa orang kata apa, macam naik motor baru, macam tu. Tapi nak beli motor baru yang macam gini memang tak ada, production dah stop. Tahun keluaran pun 1983, sekarang dah 2026. Macam mana tu kan nak kira. Okay, so difahamkan sport rim pun NOS juga, tapi depan je, belakang tak dapat. Okay, so kalau korang tengok kat sini kan, dia punya penjagaan tu, itulah saya pun takut lah sebenarnya nak bawa motor Wakman ni kan. Jadi lepas tu motor ni dia didatangi dengan liquid coolant lah, dengan dia ada attack ATAC, motor Honda MBX. ATAC tu dipanggil Auto Control Torque Amplification Chamber. Tu adalah dia punya apa orang kata, sistem yang digunakan oleh motor MBX 125F. Okey, dan dia didatangi dengan ProLink punya arm.
Stiker Jepun pun masih ada lagi. Tapi ni macam dah baru sikit lah, restore ke, tapi saya tak pasti lah ni tapi rem belakang ni Wakman kata dia polish balik lah. Dia polish balik. Okey. Dengan dia punya stiker, yang ni stiker bismillah lah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang ini Jepunnya masih ada tapi dia dah merekah-rekah lah kalau korang tengok kat sini. Kat situ Okey, jadi kepada peminat motor MBX 125F yang di mana kalau korang nak tahu, Wakman dia ada join geng. Wakman insyaAllah dia banyak kali join dari Seremban. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, boleh beri di ruangan komen, insyaAllah. Jadi apa-apa nanti kita boleh keep in touch, insyaAllah. Okey semua, terima kasih kepada menonton, kepada semua yang hadir, yang melihat motor MBX 125F milik Wakman MBX. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum, jumpa anda insyaAllah. Okey.